Okay, Assalamualaikum semua. Ini adalah steam iron brand Philips model GC7808. Bagi pengguna steam iron ni mempunyai masalah ataupun simptom-simptom yang sama, bolehlah ikuti langkah-langkah menukar part ataupun spare part pada Philips steam iron ni. So, kalau dengar bunyi dia ni, ni masalah pada pump. Tengok simptom kalau macam ni, bunyi yang sama macam ni. Okay, ini menunjukkan dia masalah pada pump. Jadi perlu bukalah bahagian bawah ni. Skru dia macam ni lah, ada 6 segi macam ni. Jadi kena carilah screwdriver yang boleh buka skru macam ni. So kita tengok bahagian ni. Ni pump dia. Pump ni yang rosak tu. So ni pump yang dah perlu diganti lah, yang perlu diganti. Giant JYPC 3. Jangan salah beli. Beli yang sama. Giant JYPC 3. So kita buka, kita nak tukar pump dia ni. Cabut wayar, jangan lupa matikan switch soket. Cabut wayar pada pump ni. Cabut dia punya inflow dia, air masuk dia dengan air keluar daripada pump tu. Kemudian cabut pump ni. Cabut pump ni tak susah, diikat dengan getah aja. Ni pump yang rosak, so kita ganti yang baru lah. Ingat JYPC 3. Yang boleh beli kat Shopee. Harga dia tak mahal, dalam RM25, RM23 macam tu saja. Kalau original mungkin sampai RM70. Kalau upah ni untuk tukar spare part ni mungkin boleh sampai cecah sampai 100 lah. Kalau tukar sendiri ni kos spare part je lah. Pasang balik. Dah siap pasang. Dah siap. Kita boleh test Philips steam iron ni. So kita masukkan air dulu dalam tangki dia, dan kita on dan di scale. Dia akan keluarkan bunyi yang berbeza dengan yang tadi. Maknanya dia dah okey. Bila keluar bunyi yang normal, kita pasang balik. Pasang balik semua cover belakang ni. Pasang skru semua ni. Skru ni lah, skru tadi. Dia berbeza sikit dengan skru Philips ataupun pipih tu. Dah siap pasang. Kita test sekali lagi. So kat sini pump dia elok lah, bunyi cantik, normal. So air pun dah keluar elok, banyak, macam biasa lah. Ini maksudnya dia dah normal. Dah nak siap di scaling. Kita tengok lah, pump dia sepatutnya okey lah, air banyak. Itu menunjukkan pump yang baru ni berfungsi dengan baik. Dah siap ni. Dah hampir siap. Kita tengok air yang telah dipump keluar untuk di scaling ni banyak. Macam baru beli. So sekarang ni Philips steam iron ni dah okey, dah elok. Selamat mencuba.